ikut suka hati je. Cuma itulah saya dah sebut banyak kali dah. Masalah dalam masyarakat kita ialah kita tak boleh nak susun kubur tu bagi jadi tertib. Jadi dia jadi macam kadang-kadang tuan-tuan di belakang tu kosong, di depan ni dah penuh. Menyusahkan jentolak nak masuk, menyusahkan pengurusan jenazah. Orang bila nak masuk dah penuh depan, yang belakang tu tak penuh. Sepatutnya dipenuhkan bahagian belakang, barulah dipenuhkan bahagian depan. Masalah dalam masyarakat ni mereka degil. Kenapa? Kerana mereka nak dikebumikan berdekatan dengan kaum keluarga. Jadi bila nak tanam tepi bini, nak tanam tepi pak, nak tanam tepi anak, nak tanam tepi mak menakan, nak tanam tepi dua pupu, masalah lah. Masalah tuan-tuan. Sebab itu jawatan kuasa qaryah yang diberikan amanah menjadi juga jawatan kuasa kubur, jangan dengar cakap orang kampung. Mereka tak ada hak. Yang pertama, tanah kubur ni tanah wakaf. Jadi yang berkuasa penuh ialah jawatan kuasa qaryah. Jadi sebab itu bila kita nak tanam, kita kena minta izin jawatan kuasa. Dan pengurusi masa bagi tahu kata, yang pertama, tuan-tuan kena ingat kan, tidak yang berdosa pengurusi kubur. Boleh dosa peri ya. Siapa yang jadi pengurusi kubur kena bertindak. Yang pertama, kalau saya, okey boleh, kami dah sediakan tempat. Oh tak mau, saya nak tanam tepi pak saya duduk depan, jadi saya nak tanam tepi pak saya, biar mak saya duduk tepi pak saya, supaya mereka bila mati boleh bersembang, tak jemu sangat. Mereka boleh berbual-bual. Lagipun lama dah mereka tak jumpa. Tak ada lah tuan-tuan benda merepek, mengarut ni. Kita bagi keputusan tegas. Yang pertama, kita akan letak di tempat yang telah kita tentukan. Yang kedua, tidak boleh membuat apa-apa binaan tembok. Pengurusi kena bagi. Dan sekiranya pihak keluarga melanggar arahan ini, maka jawatan kuasa berhak untuk meruntuhkan dan merobohkan binaan tersebut tanpa sebarang pampasan, kerana telah diperingatkan. Kalau nak tanam di sini, kena follow the rule. Kalau tak nak, you tanamlah di tanah persendirian. Kalau you tanam di tanah persendirian, kita tak boleh buat apa. Tapi kalau nak tanam di sini, antara larangannya ialah membina. Bukan arahan kerajaan, bukan arahan daripada mana-mana pihak. Ini ialah arahan Rasulullah yang melarang membina binaan di atas kubur. Jadi kena peringat, kadang-kadang mereka ni tak tahu, mereka ada duit, mereka sayang dekat mak mereka ingat bila buat kubur cantik-cantik, malaikat tak tanya ataupun ada manfaat. Tak ada manfaat. Tuan-tuan, kubur yang cantik tidak ada manfaat pada si mati.